Jelah jadi yang lain tu ada nampak Black. Ada nampak ke Aidil, ada nampak ke? Tak ada kot, dia kat depan tadi. Oh, dia kat depan tadi. Jom kita Assalamualaikum. Depan ni kita boleh masuk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Siapa ni? Assalamualaikum. Di mana? Pokok duri, ada duri tak kat situ. Kau rendah itu tadi. Yuk. Seorang tengok Black ah. Tu dia mak. Wei, Allah. Hilang. Lubang. Tak nampak lubang. La ilaha illa anta Mal hayati. Assalamualaikum. Ya kadamu ruh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu gaib. Hadir. Kosongkan minda dan manifestasikan. Assalamualaikum. Okey, Eloy. Yeah. tadi kamu cakap apa? Nampak apa? Okey, tadi saya nampak yang Apa nama dia? apa yang cahaya tu lah. Cahaya tu. Cahaya tu. Kita pun malas nak tegur, nak cakap kat sini kan. Tapi kat atas sana. Oh. Yang dia berapi macam tu, macam bola api tu. Kat atas tu lah. Okey. Boleh nampak kat atas tu. Jadi atas pokok. Atas lagi daripada pokok ni. Atas daripada pokok ni. Atas pokok. Ni. Atas lagi. Atas lagi, atas dia. Hujung lah ni, macam ni. Ya, betul. Sekali imbas ke apa? Adalah dalam 10 second. 10 second. 10 second. 10 saat je lah. Jadi yang lain tu ada nampak Black. Ada nampak ke Aidil, ada nampak ke? Tak ada kot, dia kat depan tadi. Oh, dia kat depan tadi. Jom kita penerusan kita cari blok D. Jom. Assalamualaikum. Terima kasih. Tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu gaib. Hadir. Bunyi apa? Air menitik. Menitik kan? Teruskan. Assalamualaikum.
Ni memang ada hutan lah ni. Hutan-hutan. Dulu tak ada sangat sini. Baik tengok bawah sekali. Lalu ni nampak kuat-kuat main pinjam ni. Assalamualaikum. Gelicin Itu tak risau binatang-binatang risau lah. Awak Dialah misteri rahsia terungkai. Jejak langkah tak tahu kemana. Kami berroga di malam sunyi. Cari jawaban tiada putus masa. Mimpi menghantui, bayang berseliweran. Takut dalam gelap, hati terpaku. Alam gaib memanggil, detik berlalu, hingga fajar mengisi rahsia kenali. Alam misteri pesona membawa, kisah berlipat tak ternilai harta. Apa ni? Latar. Menjejak tabir, mendung berkeluar. Kan? Kumpulan jalan misteri takkan patah arah. Bina. Takkan patah arah. Alam misteri pesona membawa, kisah berlipat tak ternilai harta. Menjejak Boleh, kalau itu boleh. mendung berkeluar. Sebab latar tu kan. Kumpulan jalan misteri. Cuma tak ada tempat daripada luar tu nak masuk. kalau boleh masuk jadi daripada Nak buat masak pun takut sih. air dan naik kepala tak ada takut kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Siapa ni? Assalamualaikum. Kenapa pula kau? Tak payahlah kat sana. Masuk. Dia tengok sesuatu ni. Mana? Ada benda Kat mana? dalam Ada tu? apa? Ada benda yang kau nak tunjukkan? Kat mana? Apa yang kau cuba untuk tunjukkan kepada kami? Ada apa di situ? Masuklah. Masuk. Nak tunjuk masuk ah. Ada barang kat situ ke? Dia tarik siapa tu? Dia tarik. Tarik orang ni. Naik pegang. Siapa? Siapa ni? Cakap cakap. Wujud. Wujud. Ha. Apa yang wujud? Di mana? Macam kera juga ya.
Kat mana? Ha? Apa yang kau cuba untuk sampaikan kepada kami? Kenal pemuda ni. Hmm. Apa tu? Darah. Ha? Tinduk pokok duri, ada duri tarik kat situ. Kau rendah itu tadi tu. Asal tak cakap? Dah tanya tadi. Ha? Dah tanya. Dia tak cakap. Dia tadi tu kera. Ha. Kera. Dia macam tarik ni lah. Energi tadi. Dia ada tarik energi kat dalam ni. Tapi tak tahu apa. Tapi tak tahu apa lah dalam ni. Lepas tu dia ada satu sebutan dia kata wujud. Jadi itu adalah kera siluman yang berada di sini. Ni. Black, ada nampak visualisasi apa-apa? Boleh cuba lukiskan nanti. Boleh. Fokus sikit dekat. Dia apa? Dia leher agak panjang sikit. Dia ajak panjang. Leher agak panjang sikit. Agak bersisik. Ini yang terang. Jenis akuatik lah dia. Oh, kira haiwan lah. Dia dah bentuk haiwan, betul. Dia apa nak kata bentuk biawak pun ada juga nanti. Tapi dia wujud macam mana Black? Ke yang tadi Dia yang lebih Alung kepada visual dia macam ke tadi yang Alung ada. Mungkin tu yang Alung kata bersisik tu. benda tu bersisik. Ya betul, benda tu bersisik. Bersisik. Itu yang mula dah betul bawa masuk kera tu kan? Yang kera tu kau nampak tak? Macam mana? Kera tu tak nampak. Tak nampak? Kera tu tak nampak. Nampak tu lah benda tu. Bersisik. Kita minta tu Ikmal untuk manifestasikan tengok wujud kera tu. Boleh? Boleh Ikmal? Boleh. Boleh tak? Dia belakang. Mana? Duduk je, relax je. Duduk depan. Kita tarik salah satu susuk ke sini ya. Susuk kera tu. Jadi, Man, tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kadamu roh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hati-hatilah. Tutup mata. Mata tu. Tu kenangan fikiran. Jangan cakap apa. Kenangan fikiran. Tutup saja mata. Tutup mata. Jadi, bukan mata.
ikut terus itu. Jangan ada Kosongkan minda. Kosongkan minda. Oi. Sorry. Ibu ada lembaga yang tadi yang jumpa tu kan, dia kacau lah. Lembaga kacau. Dia Lembaga, memang ada sosok kacau pun. dia lembaga hitam tadi tu kan, dia benda tu kacau lah. Memang susah lah. Susah dapat Hmm. Pas. Tu. Dia kacau sana. Faiz. Sama. Ha? Dapat apa? Nampak tak? Dapat apa? Tak Dapat nampak kan? Tak Kosong ada. dia, diam dulu. Kat situ tadi. Memang susah sebab ada lembaga hitam, benda tu kacau. Memang susah. Itu yang tadi Pak kan? Kan? Assalamualaikum. Dia cuba blok. Dia cuba blok. Kemal. Kan? Dia memang susah sebab benda tu kacau. Kan? Ni urusan peribadi, jadi ada tak boleh cakap macam ni. Sini ni. Ya? Faham? So, biar Blade buat lukisan. Jadi, Aloy dengan Lu. Kita pergi belasah dia. Ya. Eh, Jom. garang betul, dia belasah orang. Pegang. So. Siut dia. Assalamualaikum. Seorang tengok Blade. Seorang tengok Black ah. Tu dia mak. Weh, Allah. Iloy. Lubang. Tak nampak lubang. Baik. Mana? Longkang. Ya betul. Tak perasan ada longkang. Seorang jaga Blade. Jom. Allah Akbar. Di sini. Loy, sedia settle kan? Ni ah. Ha. Oi, besar. Okey bang eh. Auzubillah minasyaitan. Mana? Ini ada dua kiri kanan. Dia ni kiri kanan. Kiri kanan. Mana? Sini. Ni. Kita nak apa ni? Nak blok dia ke apa? Blok. Sebab dia mengganggu lah. Ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Jom. Bismillah. Kau ambil mana? Mana boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ya pun. Lazim ya gimana? Dah. Maulah ya. Nanti balik aku buka. Tak apa. Ya. Baik, Lai. Aku tak nampak ada ni.
Sini. Duduk dia. Oh. Dia nanti masuk terus. Nanti kita Kau nak try dulu? Ha? Kau nak tengok manifestasi dulu ke apa? boleh. Tapi kita ambil jarak yang lain lah. Ambil sana sikit. Ni lah, yang kat lapang ni sikit. Ni yang sini je. Ni cantik. Ni cantik. Sini. Oh, penat pula kali ni. Sama pula macam tongkat kau. Tadi badi pun. Tadi Kan? Assalamualaikum. Allah Akbar. Mal, Hayati dan kosong Kaminda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Kosong Kaminda dan manifestasikan dan hati apa sosok yang berada di sini. Lihat di mana sosok kera tersebut berada. Nah. Dia ada dekat sekitar sini juga Long. Kita sekitar sini juga. Sebenarnya ada banyak. Tapi yang kat sini, kawasan sini, kat sekitar sini kira dia punya raja lah. Raja. Raja kera tu. Raja kera tadi tu. Ya. Sekejap Pegang Faiz. Ni ID pun boleh kot. Faiz nak berehat sekejap. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bang. Tahu. Oh. Hai. Man, sana man. Okey. Nampak? Okey. Tadi macam ada gangguan sosok lembaga hitam. Dia dekat situ tadi ada gangguan. Jadi kita dah block. Dia sebenarnya ada dua tau. Kiri dan kanan. Jadi kalau imam tak dapat nak tembus. Kan betul tak? Betul. Jadi yang kata yang kali ni Nampak. Dia sebenarnya banyak tau kera. Tapi yang datang tu kira dia punya raja. raja yang masuk kalung tadi tu kan? Mungkin lah. Macam mana keadaan dia? Dia macam separuh kera, separuh manusia lah. Dia punya jalan pun kakinya macam berkepak-kepak. Berkepak-kepak. Macam kepak macam ni ke? Tak ada, macam kepak macam ni jalannya. Dia Oh, macam macam ni. Macam ni ke? Macam ni? Dia macam apa? Macam salah lah. Macam salah lah. Oh. Jalan macam tu. Ya. Oh, jadi yang kata tu memang raja kera tu. Dia okay. warna putih ke ataupun Warna putih. warna putih. Raja siluman kera kan? Betul kalau cakap kan siluman kera. Jadi orang kata kita akan pergi ke Blok D. Jadi orang kata siluman kera tu memang tak tahu kat mana berada dia. Ya. Betul. Kan tadi kat situ je lah. Di kawasan ni tadi situ. Jadi Kemar tadi kata tadi banyak sosok siluman kera tu. Tapi itu adalah ketua dia ataupun raja dia. Raja dia. Dia rupa dia memang rupa kera. Dia macam separuh kera, separuh manusia mukanya. Separuh kera, separuh tapi bulu tak banyak bulunya. Bulu tak banyak. Ya, siluman kera jadian. Di sini macam-macam ada. Di sini ada satu orang tua kat sana tu pun dia minta masuk dia ni. mana? Ada kat sana. Tu. Tadi kita dah block dia tadi. Sekejap. Tadi kalau dah block Aero pun dah block. Tadi baru. Dari sini Ro. Tadi masa kau block tadi tu apa tadi kau nampak susuk tadi tu?
Sosok dia hitam, gelap kan. Ha. Dia duduk betul-betul dia pegang dekat pokok tu. Oh, Macam tu kan. pokok. Dia punya baju macam panjang tu. Baju jubah macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tadi dah block dia. Dah blok lah. Nanti nak balik baru buka. Abang yang buka biar je. Biar je. Tak ada burung je. Turun je. Kan? Orang kata kat sini sunyi kan? Kadang-kadang Ni lagi ada lagi ni, ada satu orang tua ni sibuk, dia nak, tak tahulah dia nak komunikasi, dia nak cakap apa tak tahu. Ada satu orang tua. Jadi biar dia interaksi dengan Ella je lah. Boleh? Boleh? Tak Boleh? boleh? Dah habis tak? Dah biar? Dah habis dah? Sini Dah yang Black. Boleh lah tunjukkan. Mana Lampu. Ni yang lampu tadi? Sekejap. Tak payah tunjuk dulu. Lampu alun tadi kat mana? Nak pakai black kejap. Lampu alun tadi kat mana? Ni. Oh, di. Oh, duduk tengah. Duduk tengah. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tua ni nak masuk sangat. Bismillah. Pegang kejap. Baik, boleh. Bismillah. Allah. Tolong Black. Yang jadi tunggul. A'udzubillahi. Itu si aku. Allah. Allah. Assalamualaikum. Siapa? Kenapa sakit pinggang? biasalah dah tua. Dah. Ni siapa ni? Kenapa tadi memanggil-manggil? Nak cakap apa? Ada benda nak cakap ke? Apa, dah lama nenek tak jumpa orang kat sini. Dah lama tak jumpa. Rindulah tu. Ada bawa air mineral je, Nek? Tak ada bawa kuih-kuih lah. Tak ada bawa kuih, kayu dah habis. Dah habis lagi. Nenek nak cakap apa? Apa yang ada kat sini, Nek? Cuba Nenek cakap kan. Boleh Boleh ceritakan cerita tak? tak? Itu air dekat sikit. Macam-macam berlaku kat sini. Macam-macam. Apa yang ada tu? Salah satunya? Budak-budak isap dadah pun ada kat sini. Oh, Nenek kau apa je? Ya. Okeylah, Nek. Yang isap dadah tu biarlah, Dek. Yang lain-lain cerita misteri yang ada kat sini, Nek. Apa tu? Itu misteri yang mana yang kau nak tahu. Apa penghuni yang kat sini ada? Macam-macam. Macam-macam. Dulu kan di sini bukan. Orang faham je lah. Nenek umur berapa tahun dah? Dah tua sangat. Tua sangat. Tak terkira dah ya, Nek? Masya Allah. Duduk lama sini tak ada orang. Apa yang Nenek nak sampaikan kat kita orang? Pada kita orang ni. Apa yang Nenek nak sampaikan? Pun jagalah semayang. Jaga semayang. Yelah. Ganti agama kan. Ya. Itu je. Tadi Nenek sibuk nak masuk. Sekadar bagi masuk, Nenek nak pesan apa? Ada ke apa-apa yang Nenek nak tunjukkan? Nak tunjuk. Hmm. Jangan kau masuk dalam sangat. Bahaya. Apa yang ada bahaya kat sana? Cuba cakap. Macam-macam lah ada kat dalam ni. Apa yang adanya? Salah satunya apa? Kadang-kadang ada orang buat apa. Dia puja-puja apa tu. Nenek pun tak tahulah. Jadi kadang-kadang pun bahaya juga kalau korang masuk. Hari ni ada tak yang puja-puja tu? Hari ni tak ada lah. Ya. Biasa tempat-tempat macam ni lah dia orang duduk. Entah apa nak cari nombor lah apa kan. Bagi nombor ni. Okeylah, Nek. Itu je Nenek nak sampaikan. Yelah. Cuma nak jumpa korang je. Okeylah. Keluar Nek Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek. Saya nak minta mic ni boleh tak Nenek? Okey, Nenek pula. Oh, sini tu apa? Okey, kita sekarang kita berada nak pergi ke Blok D. Betul tak? Kan ambil ni? Blok Apple ni? Itu yang paling Blok D. Tadi tu macam sosok nenek-nenek Loy. Sosok nenek-nenek kan? sakit pinggang Nek Sakit pinggang kan?
sakit pinggang ke sakit perut? Saya jatuh Nenek tadi lagi ngandung sakit. ke? Nenek ngandung Overdose. Nenek tak cakap pun. Tidak boleh minum. Ladilah nenek. Kedekut. Okey. Jomlah Okey, kita pergi. kita jangan nak buang masa. Tadi kita nak pergi penelusuran di Blok D. Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, Lobo datang kami menyatu. Lobo Anonis pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Lobo Anonis pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Satu malam satu cerita,